Jadi panggillah kita ejen Cina. Saya tak peduli. Sekarang ejen Jinping. Besok saya dengar Menteri Persekutuan Raja Nongci buat sambutan kerah orang di wilayah dan Selangor. Ada yang dapat RM100 untuk pergi buat perhimpunan di Yat Kuan Seng untuk menentang kerana Anwar khianat kepada Melayu dan dia jadi penyokong komunis Jinping. Saya nak panggil, jangan sorok di sebalik anak-anak muda 4B dan sebagainya. Kalau kamu betul panglima, kamu bangun dan biar soal jawab dengan saya di parlimen atau luar parlimen, di mana-mana masalah Jinping ini. Ini macam perangai penyamun tarbus. Depan saya, ya. Kemudian sembunyi-sembunyi panggil kita ini ejen Jinping. Saya nak bagi tahu mengapa kita kata Jinping boleh balik. Kita menentang komunis. Rakyat Malaysia tolak komunis, tolak pengganas komunis. Kita lawan 60 tahun masa British sampai 50 tahun 40 tahun yang lalu. Tahun 80-an Dr. Mahathir buat perjanjian damai dengan Parti Komunis Melaya, pemimpin-pemimpin komunis. Tahun 55 Tunku Abdul Rahman nak buat perjanjian damai dengan Jinping, gagal. Tahun 85 berjaya perjanjian damai. Pemimpin Parti Komunis letak senjata, kembali dengan aman. Rashid Maidin, pemimpin komunis. Syamshah Fakih, Musa Ahmad, bukan Musa Ahmad, Sabah, lebih kurang lah. Balik Malaysia, dia pergi sambutan, menteri sambut, menteri besar pergi sambut. Siapa dia? Bekas pemimpin Parti Komunis Melaya. Siapa dia? Pengganas komunis dulu. Siapa dia? Yang bertanggungjawab mengorbankan banyak pasukan tentera kita, pasukan keselamatan kita, Home Guard, polis dan tentera. Apakah kita setuju dengan mereka? Kita tak setuju dengan mereka. Tapi dah janji aman setelah 40 tahun selesai buat sementara itu. Apakah kita nak tukar sejarah? Tidak. Tun Razak bawa delegasi, salam dengan Mao Zedong. Siapa Mao Zedong? Bapa komunis, Nabi orang komunis ni. Siapa Mao Zedong? Dia yang arah Parti Komunis Cina bayar beli senjata untuk Parti Komunis Melaya. Tun Razak selesaikan masalah itu, buat perjanjian damai. Baru ni anak dia Najib Razak pergi bawa mak dia pula, ingatkan pak dia pergi dulu. Aman. Bapa komunis kamu boleh selesaikan. Sebab tu orang tanya saya, Anwar macam mana Jinping nak balik? Dia umur dia 85 tahun. Saya kata saya tak setuju dengan dia. Saya tak boleh terima tindakan keganasan dia, mengorbankan ramai keluarga kita, askar, polis, Home Guard yang mempertahankan negeri ini. Tapi 50 tahun berlalu, perjanjian damai sudah dimeteraikan, pemimpin-pemimpin Melayu komunis pun dah balik. Dia nak balik tengok kampung dia. Bagi saya tak ada halangan. Iyalah, kalau tak setuju tak apa. Kami tak setuju dengan Anwar kerana Jinping ni kami tak boleh terima. Sudahlah, dah. Anwar ni sekarang dengar pula radio. Pagi itu saya dengan Azizah dengar radio. Saya jarang dengar radio. Lagu, dia tanya, Pakcik, bukankah keluarga Pakcik ada yang terbunuh oleh pengganas komunis? Ya. Takkah Pakcik terasa ada percubaan orang untuk nak hidupkan balik semangat komunis ini? Bapa engkau pembohong. Ini dia masalah. Dia pusing cerita kerana media, bukan cakap propaganda, tapi media fitnah. Berita sebenar tak keluar. Memang saya tak sibuk lah. Takkan nak keluar RTM ke TV3, tak keluar. Takkan nak keluar Utusan Malaysia, tak keluar lah. Esok kita perintah keluar lah. Sekarang sementara. Jadi tak apa, tuan-tuan bimbang. Kalau tuan-tuan kata bila nak tengok Anwar dalam Utusan Malaysia, tak lama, tunggu sabar kejap. InsyaAllah